So saya nak share untuk resepi ayam kampung masak lemak cili api. So ini adalah ayam kampung yang kita nak masak. Ayam kampung ni kan dia memang nak buat dia kan, dia memang sangat liat tau. Nampak tak? So seekor ayam kampung untuk kita masak lemak cili padi. Jom kita masak bersama. So ini ayam kampung. Bila kita nak potongkan dia, dia dah siap layur semua kan. Bila kita balik kampung, kita dapat ayam dari nenek. So ni ayam kampung untuk kita nak buat masak lemak cili padi. Jom kita potong dia dulu. So ni kepak kita dah potong. Kita boleh berladu lagi. Okay, so ini ayam yang kita dah potong, nampak tak? Ni ayam yang dah potong. Lepas ni kita akan perapkan dengan kita punya bahan-bahan. Lepas tu kita akan bagi dia sampai empuk. Ni ayam kampung tau, so dia kena lama, kena empuk lama. Jom kita buat sekarang. Okay, so kita masukkan ayam yang kita dah potong tadi. Masak lemak cili padi ni dia sangat-sangat simple sebab dia hanya perlukan 3 bahan saja. Okey, ini adalah bilangan kalau kita nak masak seekor ayam kampung tadi. So ini adalah kunyit hidup, ini adalah bilangan cili padi. Kalau cili padi awak yang jenis yang cili padi burung yang pedas tu boleh kurangkan. Okey, lepas tu ini adalah sebatang serai. Sebab kita hanya seekor ayam, kita pakai sebatang je. Itu pun sebatang yang besar lah. Kalau dia kecil, ambil 2 batang, okey? So, nampak tak? Ini yang kita dah potong-potong tadi. Sekarang kita nak blender dia bagi hancur. So, ini kan yang dah siap blender. So, terus masukkan dekat dalam kuali, dalam periuk yang kita dah empukkan. So, dia sedang empukkan ayam ni. Kita perlukan kuah yang banyak tau. Sebab dia memang ayam ni kan dia, ayam kampung ni daging dia liat tau. So, you guys masukkan. And it will take time untuk dia empuk tau. Okey. Lepas tu masukkan serai. Pastikan ketuk serai tu dulu, okey? Dia masukkan dalam ni. Lepas tu masukkan garam kasar. Okey, masukkan garam kasar. Okey, biarkan sampai dia empuk. It will take time. Dia akan masa lama tau. Kacau tau. Kacau sampai dia. Pastikan serai tu ke bawah. Dia semua tu masuklah dalam. Dia punya garam semua tu rata. And lepas tu tutup je sampai dia empuk. Kalau air kurang tambah. Okey. Sementara tu nak tunggu dia empuk kan lama. Pergilah masak nasi and buatlah lauk lain. Okey, jom kita buat lauk lain. Okey, last sekali masukkan asam keping. Okey. Okey, dah siap dah. Alhamdulillah. Ayam kampung masak lemak cili api. So, kalau siapa yang nak resepi tadi, bolehlah follow. Rasa dah siap kan? So, korang boleh rasa garam dia, tawar dia dan tambahlah kalau tak cukup. Ya Allah, sedapnya. So, jom kita makan.